guys. Just today kita nak buat satu core tentang X50. So everyone should know about X50 ya. X50 all new X50. Yes. Right? Okay. So variant dia ada berapa? 3 variants. There's a 3 variants. Okay. So variant dia apa? Yang X50 ada berapa variant? Executive, Lagi? premium, One more, shape. Okay. So the difference from executive and premium and flagship dia punya engine ada beza tak? sama. 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 Serius tak? Kalau ini semua sama. Ha? Belum. Ha? Semua sama, engine semua sama. Tak. Kenapa? Dengan nama. Ha? Dengan nama. Variant, Executive, premium dengan flagship. Semua sama. Semua sama. Hang duduk depan, kita tengok. Okay. So dia guna engine apa? Ha? 1.5 TG. Depan ada satu lagi. Depan. Ha? Ha? Confident. Jangan takut sini tak ada salah tak ada betul. 1.5 IGT 1.5 TD. Okay, IGT stand for apa? Intelligent Green Tech. Intelligent Green Technology. Yes, alright. technology. Alright. So, semua dah tahu kan? Soal sudah boleh join kan? So, kita punya top sales semua ada sini lah. Alright. So, untuk executive dengan premium dengan flagship ada wireless charger tak? Flagship saja. Ya? Flagship saja. Okay. So, difference from dia punya pricing executive premium dengan flagship berapa? 89,800. Different. Different. Produk. 800. Estimate kita punya harga every model around 12,000. 12,000. Alright. Okay. So dia ada bagi kalau untuk RC macam S70 semua right? Okay. Dia punya data package only for 5 years 1 gig. Tapi untuk new S50 dia bagi 2 gig per month. Alright. Nanti boleh tengok dekat iShoe sana dia akan tulis lah. So dia punya package ada dekat mana. Okay. 6 times free service. Ini memang selalu ada essay yang confused. 6 times free labor service. Labor itu apa? Hafiz. Labor itu apa? Tidak ni. Nama apa dia? Jam. Balik bagi jawapan pun jawapan tak ada. Confident je. Free labor. Labor itu apa? Jangan bagi kita customer 6 kali free service. Nanti hang pula bayar. Labor itu apa? Upah. Upah sahaja. Upah apa? Bukan habis macam itu. Upah meeting ni. Apa make ni? Tapi Pak kasih Serius tak? Upah itu upah apa? Okay. So betul. Ini untuk labor saja. Okay. Labor maksudnya upah pekerja itu memang dia akan free lah. For certain dia akan free ya. Untuk major service tu dia akan clear dengan bayar. Right? Okay. So for 5 years warranty unlimited knowledge. Okay. Ini sama nak? Okay, let's go. Okay.